Tuan-puan ada simpanan sekitar RM170,000 dan bercadang nak tukarkan kepada emas, dengan jumlah duit sebanyak ini, tuan-puan boleh dapat anggaran sekitar 250 gram emas. Tapi persoalannya, patut beli satu keping 250 gram atau pecahkan kepada saiz yang lebih kecil. Di sinilah ramai orang terlepas pandang, di mana ramai orang beli emas ikut apa yang orang lain beli, bukan ikut matlamat kewangan sendiri. Sedangkan saiz emas yang kita pilih sebenarnya sangat berkait dengan strategi simpanan kita. Kalau matlamat simpanan tuan-puan adalah untuk memaksimumkan nilai dan simpanan jangka masa panjang, tuan-puan boleh pertimbangkan memiliki satu keping gold bar 250 gram ni. Biasanya, gold bar bersaiz besar mempunyai cas gold premium yang lebih rendah dan harga per gram lebih murah. Jadi, tuan-puan boleh memaksimumkan keuntungan. Tapi, kalau matlamat tuan-puan adalah untuk flexibility, maksudnya bila perlu tunai nanti, tak perlu jual semua sekali. Tuan-puan nak jual emas kepada gram yang lebih kecil, tuan-puan boleh pecahkan kepada beberapa saiz seperti 5 keping 50 gram, 25 keping 10 gram, atau 50 keping 5 gram. Saiz kecil ini lebih mudah dijual sikit demi sikit dalam simpanan. Saiz kecil ini lebih mudah dijual sikit demi sikit mengikut keperluan. Sebab tu dalam simpanan emas bukan sekadar beli dan simpan. Kita kena fikir juga tentang matlamat, tempoh simpanan, kecairan tunai dan tempat penyimpanan. Yang penting jangan beli emas tanpa strategi, kerana emas yang sama, jumlah yang sama, tapi susunan saiz yang berbeza boleh memberi kesan kepada cara kita guna emas tu nanti. Okay, kata bagi tuan-puan yang ada simpanan tunai dan ingin tukarkan sebahagian kepada emas fizikal public gold, boleh rujuk pin video Hana di profil. Hana akan bantu dan bimbing tuan-puan sebaiknya.